Guys, suka duka cita dimaklumkan bahawa aku dengan wife tak berjaya lah untuk menghabiskan 72 jam kali ni. So lebih kurang dapat dalam 46 jam ke 47 jam macam tu lah. So kami akan berbuka puasa sekejap lagi sebab masing-masing aku dengan wife dapat simptom yang agak berat sikit lah. So sakit kepala tu agak berat, lepas tu rasa badan tu dedor-dedor, nak demam kan. Lepas tu memang rasa sakit tu macam teruk sikit lah berbanding yang sebelum ni. Dan wife aku pun baru kali pertama kan. So apa aku cakap dengan dia, kita stop dulu fat fasting kali ni. So kita break the fast, buka puasa dulu, dan kita akan renew balik ataupun recycle balik mungkin lagi 1 bulan ataupun lagi 2 bulan. Tengok macam tu. Sebab apa guys? Sebab korang kena faham yang berpuasa ini adalah healthy lifestyle. Sepatutnya dia akan bawa good condition lah, dan dia juga dibuat dalam keadaan yang good condition. So kalau korang ada rasa teruk sangat lepas buat fat fasting, listen to your body. Dan kalau rasa tak mampu, tak apa, it's okay. Sekurang-kurangnya korang dah berjaya buat. Contoh macam kami sendiri pun, sekurang-kurangnya kami dah berjaya buat lebih daripada 40 jam tak makan benda lain kecuali minyak sihat saja. So alhamdulillah, kita akan cuba lagi pada next cycle. Okay, jangan mengalah, teruskan fat fasting guys.